Noah. Hai, ini. Ya, Noah famous lah sekarang. Takut lah nak kawan dengan Noah. Takut Haa. tak apalah. Kalau takut tak buat macam mana. Haa. Ni tak nak kawan Noah dah? Noah okey ke kawan dengan orang biasa-biasa macam I? Tak biasa sangat tapi nak cuba biasakan lah. Boleh. Terima kasih tau sebab nak berkawan dengan saya. Boleh je. Nak biasakan okey? Nak bosan ke? Nak bosan. Macam mana ni? Sekarang Dini macam tengah craving nak makan wafer. Nak makan wafer je kita makan. Boleh ke? Nak makan kat mana Order lah Grab ke apa. Takkan nak tanya Noah. Tadi Noah ajak pergi makan sekali. Dia tak cakap sekali? Tadi dah mesti Noah cakap apa? Noah cakap jom pergi makan. Jom. Okay, baiklah kalau macam tu I order sendiri je lah dalam Grab. Tak apa lah, I faham je. You faham ke? Baguslah kalau faham. Hai Jodoh, hai. Jodoh You order lah wafer. Yelah, I dah tengok lah ni. Mana nak Abang Kamal, order lah wafer. Noah tak masuk AI team ke? Macam mana? Noah tak masuk AI team ke? AI team? Noah memang tak masuk AI team. Lepas tu Noah lepak dengan dia orang tu saja-sajalah maksudnya. Saya saja je lepak. Patutlah. Itulah ingat nak lepak dengan Nini ni. Boleh ke? Tak ada masalah. Bila boleh jumpa? Jumpa sekarang pun boleh. Kita biasalah. Nini borak lah masalahnya. Daripada tahun lepas lagi Nini borak. Yalah. Noah pun sibuk kan. Nini ada live app sebelah lagi ke? Ada? Tak ada. Ada orang cakap kau ada awet orang Sabah. Siapa awak Sabah? Fail. Tak kenal Fail siapa? Korang tap-tap korang. No tak kenal Fail siapa? Tak kenal Siapa Fail? P. Korang siapa Fail korang? P. Saya tak pernah kenal siapa Fail. Fail sejarah. P. Macam mana nak sebut Fail. Fail. Oh. Fail. Ajun! Kau boleh dapat ubah ni. Fail. Pak Yel. Nini kan duduk KL kan? Nini duduk Selangor kan? Tak dengar lah suara? Adalah betul-betul KL lah. Selangor lah. Selangor. Faham. Habis ni kerja mana sekarang? Tak kerja. Buat live macam ni je. Kalau ada orang bagi gift adalah. Kalau tak ada macam ni lah. Tak jalan. Ada 3-3 je. Faham. Nini kena faham. Kadang-kadang kita kat atas. Kadang-kadang kita kat bawah. Ya betul. Saya faham. Saya faham je benda tu. Cuma yelah malulah saya. Saya bukan macam ni lah. Kesian lah. Tak boleh beli mutabak wafer apa semua. Noah ada awet Langkawi. Awet dia orang Itali. Macam-macam lah korang ni. Biasalah tu diorang. Ada snack-snack macam tu kan sedap. Banyak lah. Buat masa sekarang masa saya dengan Noah sahaja. Janganlah berkaitan dengan orang lain. Betul tak? Betul. Dah tengok Pangah Noah? Saya tengok Pangah kena jalan-jalan. Tak tahu pergi mana. Berbalik je. Awak pun dah jalan ulas pun saya tengok. Apa? Tak dengar? Tak clear? Jangan live. Ya, aku dah sesuai nak berhenti lah ni. Ya saja je.
Oh. Ah, Bang, banyak bang. janganlah hashtag kat sini. Tak mau lah korang. Ya. Korang memang tak sayang. Korang memang tak sayang saya ke? Ada Sampai awak hati. nanti. Ni orang Ganu ke? Bukan. Masalah ni kamu pun jarang-jarang. Yelah. Aku... Yelah memanglah. Betul lah salah akulah. Tak apa. Cuba lah macam dulu. Okey lah. Ni kejap tak ada. Semenjak ada power ni susah betul nak lah. Bukan. Aku tengah kejar sesuatu dalam hidup aku ni. Aku jadi kena tinggal sikit social media ni. Ya lah kau. Yelah. Takkanlah nak gurau-gurau. Betul lah. Dengan suara... Apa api? Ya lah kau. Dengan suara tadi tu tahu dah. Semenjak ada power ni. Cakap jangan bercinta susah. Mana ada power? Kalau boleh kau kena bagi kat aku satu. Kau ada tak? Aku ada tak? Kau tak payahlah. Orang lain lah. Kau tak Kau nak kan orang nanti orang marah kat aku. Nua L punya. Tak, kau tak nak aku ke? Nak kalau kau nak. Kau daripada dulu tipu aku. Tak boleh lah. Aku kalau nak masuk rapat je mesti ada hashtag macam-macam dengan nama kau. Aku jadi takut lah. No, takut. No, kau takut? Takut lah. Nanti orang marah. Kalau jauh dengan aku Noah, kalau hari-hari aku pergi rumah dia hantar kau pula nak selang Pik. Apa benda kau ni Pik? Cabut pula tayar kau punya dabaan lagi yang. Ilmu hati. Apa benda kau ni Pik? Abang Jun tengok ni Abang Jun. Ada kebatan nak selang saya punya. Apa benda kau ni? Sabar awak. Jangan marah-marah. Nanti orang terkejut. Dandan lah kau awak-awak lah. Lepas tu nak bagi apa Anjay? Dulu elok panggil sayang-sayang. Alah, tak boleh. You ni ramai lah. I malu lah. Jangan. Dah tak macam dulu lah. Kau punya dulu bukanlah yang sekarang.